Ya, nak apa? Kita orang sedang terlempak belalang cari batu saktinya yang hilang. Atau ada nampak? Batu sakti? Yang macam ni? Betul-betul. Atuk jumpa masa menyapu di dapur. Rainbow! Bertuah punya ayam. Kenapa pula dia bercahaya? Laju pula tu. Tangkap dia! Kita orang dah balik. Kita orang dapat tangkap semua reriang ajaib yang kita orang jumpa. Bagus! Sekarang, bantu pakcik simpan reriang ajaib itu dengan selamat. Kat mana agaknya kita boleh guna ni? Jalan cepat sikit. Boleh cepat keluar. Sekarang, reriang ajaib dah selamat disimpan. Kita kena cari jalan untuk pulang ke dunia kita. Kita kena buka laluan tu balik. Macam mana nak buat tu? Tak pasti. Pakcik perlukan masa untuk menyelidik. Belalang akan bagi tahu bila dah ada rancangannya. Ada nota. Apa katanya? Belalang kata bapak dia dah ada cara untuk buka laluan tu. Jom pergi ke kem dan jumpa diorang. Macam-macam kita buat hari ni. Kan, Ipin? Tengok, aku dah pakai selipar. Sangat pantas. Angin sapa pipi kita, terbang bebas di udara. Ayo kawan kita lari, mengejar mimpi di padang sunyi. Lihat awan melambai tinggi, mengajak kita menari lagi. Hoi, tangkap sinarnya, warna-warni dunia. Hoi, lompatlah tinggi, sentuh pelangi, main hitam hati riang. Bersama kita takkan hilang, nyanyi gembira selamanya. Nyanyi Ipin, bapak aku dah ada cara untuk buka laluan tu. Tapi ada masalah pula. Apa dia? Mengikut penyelidikan pakcik, kita perlukan 3 batu sakti untuk membuka laluan itu. Batu sakti. Ya, sama seperti yang terdapat dalam buku itu. Pakcik ada 3 batu sakti di dalam beg. Mesti dah terjatuh di mana-mana. Jangan risau. Kita orang akan carikan. Kita patut mulakan dengan tanya Tok Dalang. Sebab pakcik ada duduk di sana sebelum ni. Mungkin Atuk ada nampak. Bagus. Pergi, cari batu sakti tu. Jom naik yang ni, Ipin.
mengejar bayang mentari pagi. Oh, indahnya hari ini, dunia ini, oh seronoknya. Oh, indahnya hari ini, dunia ini, oh seronoknya. Atuk! Oh, Atuk! Ya, nak apa? Kita orang sedang tolong Pak Belalang cari batu saktinya yang hilang. Atuk ada nampak? Batu sakti? Yang macam ni? Betul-betul-betul? Atuk jumpa masa menyapu di dapur. Rainbow! Bertuah punya ayam. Kenapa pula dia percaya? Laju pula tu. Tangkap dia. Dah dekat. Lajunya, dia lari. Mesti batu sakti tu yang buat Rainbow lari laju. Jom kita naik basikal dan kejar dia. Dan pasang perangkap untuk tangkap dia. Perangkap dah siap. Sekarang kita hanya perlu kejar dia masuk perangkap. Hei, cari terpantas nak keliling kampung. Biru muda, ungu dan madu, dunia ini kan jadi milikmu. Jika kau mau, jika kau mampu. Hai, tangkap sinarnya, warna-warni dunia. Hai, lompatlah tinggi, sentuh ke langit, main di tang hati riang. Bersama kita takkan hilang. Nyanyi gembira selamanya, nyanyi gembira selamanya. Hai. Main di taman kita, sampai jumpa lagi. Dah. Lukis langit dengan jemarimu, biru muda, ungu dan madu, dunia ini kan jadi milikmu. Jika kau mau, jika kau mampu. Dah dapat. Batu sakti tu betul-betul buat Rainbow lari laju. Penat aku. Jom bagi batu sakti ni pada Pak Belalang. The only thing shining in the middle of the night. Jom naik yang ni, Ipin. Oh, see Chile, you're the silence in the sound. See Chile, gravity is what you found. See Chile, spinning us until we fray, watching the world just melt away. It's a gravity we can't explain, a beautiful kind of soft-spoken rain. Caught awake of the way you move, stuck in the loop of this holy groove. Oh, see Chile, you're the silence in the sound. See Chile, gravity is what. Rasa tak sedap hatilah kat sini. Kita orang dah jumpa satu batu sakti. Bagus. Di mana korang jumpa? Tok Dalang yang jumpa di dapurnya sebelum Rainbow rampas dari dia. Batu sakti ni buat Rainbow lari laju sangat.
Susah betul kita orang nak tangkap dia untuk dapatkan balik batu sakti ini. Oh, macam tu. Jadi sekarang ni, kita hanya perlu cari lagi 2 batu sakti yang hilang. Kita orang akan teruskan mencari.